Minasan, tepat kita ni comel dah nak kira ni. Dengan keadaan bersih comel. Tapi kalau boleh dok, kita cuba perhalusi comel ke lagi macam dengan kulit coklat, air balik. Kita bakal jaga. Tempat ni rumah kita berlakon ni minasan, bukan rumah orang lain. Ibarat tanah Kelantan ni, ibarat tanah rumah dalam rumah kita. So, orang lain nak masuk rumah kita, kena bagi salam. Nak ayat sini, kena hormat. So, apa tadi kita sebagai tuan rumah, kita sendiri kena sayang lah. Kita punya life sikit, alam sikit kita. So, kalau kita tak sayang lagu mana pelancong luar nak mari sambut di dataran Kelantan kita. So, bila orang je kata Kelantan, mundur, orang kata Kelantan, pengotor, kita naik angin, kita marah pasalnya. Sebab apa? Sebab ni tanah Kelantan kita kena bakal jaga. Tak? Lepas tu cara lagu mana kita nak rasa nilai kasih sayang terhadap bandar raja kita Kelantan, especially ni dok Malaysia. So rakyat Kelantan sendiri kena keluarkan semangat untuk jaga kebersihan. Ni tanah Kelantan kita, tanah rumah kita. Sayangilah rumah kita, Kelantan kita. Ada kata masa. Awak ngefek kan? Oh, itulah biasalah di nak bagi pesan ni lah. Oh kita apa bandar raja kita ni banyak siapa-siapa boleh jumpa siapa-siapa gitu pun dah. Itulah. Maknanya sekarang ni kita tengok keadaan tepat gini. Ya. Kata bersih lah kan? Boleh kata okey comel lah. Comel lah. Comel. Boleh kita nak comel lagi. Maknanya kesedaran dalam tu ada di. Ada. Alhamdulillah sekarang ni ada lagi. Pak kawan dah lalu hari mari sini kata buat video macam Ya. buat video lagi ni. Tengok video kat mana ni? Okey. Buat video kau ni untuk produk ni. Dan ni kau ni ada produk beg kuning tu ni. Bukan ni produk demo Bak hari tu ingat. Bak kita tengok dalam beg kuning demo juga mana ni tadi. Tu kawan macam lalu ada kata macam produk kawan mau ambil mana? Dalam beg kuning demo ni. Demo ada beg kuning kawan. Betul le. So ni nanti nak tanya kok. Gap dia kelebihan dia benar ni. Bukan dia di kita. Okey. Yo kelebihan ni banyak faktor lah kita kata. Dia banyak kategori, ada banyak pecahan ke apa. Bermakna contoh kalau pada K dah setahun ni, macam di pada setahun ni, perut kita kadang ada ke depan kan? Jadi ya perut kita jadi macam lagi kalau pada kita dah macam dan ni kan. Dia boleh menyuyuh ke. Boleh menyuyuh ke. Okey. So satu lagi dia boleh membuai. Ni untuk easy flush Yes, lepas tu dia tak rasa pening, tak rasa mual, dia tak rasa loyo lah. So memang baik lah untuk orang kata guna. Produk Mickey Mocha ni, si awak cari produk A ke produk B, produk C, produk Mickey Mocha antara paling terbaik di abad ini. Ni lo ni 2 minggu ke? 2 minggu? 2 minggu di pasar dia. Kalau si awak tengok lebih kuning kan, 100 lebih sold out. Dah terjual? Dah terjual. 2 minggu baru keluar? 2 minggu ni. Terbaik binasa. Maknanya kata rezeki Allah Ta'ala bagi ni, usaha tawakal tu nak ada. Tapi bila kita dah ada usaha, kita tawakal, kita berserah kerana kita mencari rezeki Allah. Di samping tu, produk kena ada kok. Orang kata biar kata produk ni the best, terbaik. Betul. Kalau produk terbaik, kurang kan? Betul. Customer tak akan suka. Betul. So lagi dia kata, guna. Mana insya-Allah kita boleh jadi affiliate kan ni. Kalau kita akan boleh ambil affiliate dah ada buy produk. Insya-Allah. Boleh terang. Dok kita ambil kita affiliate. Kita affiliate ni kami. Okey. Patut so lagi. Banyak air boleh? Boleh. Mina air dia. Kecil-kecil kau. Okey.